Assalamualaikum. Selamat pagi semua. So, hari ini kita nak masuk topik yang sangat penting untuk kerjaya kamu semua. Sebagai technician lah, kita nak belajar berkaitan dengan laporan, aktiviti pemasangan dan penyelenggaraan. So, mungkin kamu rasa, saya nak pasang barang je, buat apa nak tulis-tulis report ni, laporan ni. Tapi ingat ya, technician yang hebat bukan setakat pandai pegang pemutar skru, tapi pandai pastikan kerja dia siap dengan laporan yang kemas. So, jom kita tengok kenapa. Kenapa kita buat laporan? Bayangkan awak beli perabot IKEA yang kena pasang sendiri tapi tak ada manual. Susah kan? So, mestilah susah. So, yang pertama, ni adalah sebagai panduan kerja. Laporan ni sebenarnya macam peta. Dia bagi tahu apa yang kita dah buat supaya kita, kalau ada orang lain sambung kerja kita, dia tak pening. So, yang kedua adalah berkaitan dengan keselamatan. Kalau kita tak rekod apa yang kita buat, tiba-tiba alat tu meletup atau rosak, macam mana kita nak tahu langkah keselamatan apa yang kita terlepas? So, laporan ni adalah pelindung kita. Yang seterusnya adalah audit dan kualiti. Bos nak tahu kerja kita ni berkualiti ke tidak. Kalau tak ada laporan, bos ingat kita main-main kat tapak kerja. So, apa itu pendokumentasian? Dokumentasi ni maksudnya ialah record. Macam kita tulis diary. Tapi ini diary untuk mesin ataupun alat rangkaian. So, yang pertama, record tepat. Bila buat kerja, terus tulis. Jangan tunggu balik rumah baru nak ingat balik. So, nanti kita akan lupa. Yang kedua adalah kita sebagai bukti kerja. Kalau pelanggan cakap, awak tak pasang pun kabel ni. So, kamu boleh tunjuk laporan. Tengok ni laporan saya. Saya dah tanda dan ambil gambar. So, ini bukti kamu. Yang seterusnya adalah sejarah. Kita boleh tahu alat ini dah berapa kali servis. Macam buku servis kereta, kalau tak ada buku tu, kita tak tahu bila kena tukar minyak hitam. Betul tak? So, langkah 1, sedia borang awal. Sebelum kita pegang alat, kita kena pegang pen dulu. Butiran projek. Tulis projek apa, kat mana dan siapa yang buat. Nama kamu. So, jangan biarkan kosong. Yang seterusnya adalah maklumat alat. So, ini sangat penting. Setiap alat ada IC sendiri iaitu serial number. So, jangan tertukar. Kalau pasang router jenama Cisco, tulis Cisco model apa. Yang seterusnya adalah template standard. Jangan guna kertas kosong ataupun kertas lukisan. Guna borang rasmi yang syarikat bagi supaya nampak profesional. Langkah 2, periksa alat. So, okey, sekarang alat dah ada depan mata. Jangan terus pasang. Tengok fizikal. Periksa dulu ada retak tak? Ada kesan terbakar tak? Ambil gambar. Sekarang zaman telefon dah canggih. Ambil gambar keadaan alat masa kamu terima. Kenapa? Sebab kalau alat tu memang dah pecah masa kamu terima, kamu tak akan dipersalahkan kemudian hari. Yang seterusnya adalah laporan kerosakan. Kalau nampak cacat sikit pun, terus tulis dalam borang. Jangan diamkan. Langkah seterusnya adalah langkah semasa pemasangan. Masa tengah pasang ada benda yang kena catat. Pertama adalah catat konfigurasi. Contohnya IP address, apa yang kamu letak. Password apa yang kamu set. Kalau kamu tak tulis, esok-esok kalau sistem lock, semua orang pening tak tahu password. Yang seterusnya adalah data teknikal. Rekodkan signal kuat ke lemah. Kabel sambung kat port nombor berapa. Yang seterusnya adalah log kerja harian. Kalau projek tu ambil masa 3 hari, setiap hari tulis apa yang dah siap. Hari ni saya tarik kabel 10 meter supaya bos tahu progres kita. Langkah 4, kerja servis iaitu penyelenggaraan. Ini pula kalau kita pergi servis barang yang dah sedia ada. Yang pertama adalah cuci alat. Mesin pun macam kipas kat rumah kita. Lama-lama berhabuk. Habuk boleh buat mesin panas dan rosak. So, jadi kena cuci. Yang seterusnya adalah ganti barang. Kalau ada skru yang karat, tukar. Kalau ada kabel yang terkopik, kita ganti. Rekodkan apa barang yang kamu dah ganti tu. Yang seterusnya adalah ujian prestasi. Dah siap servis, jangan terus balik.
Test dulu, hidup ke tak, laju ke tak. Kalau semua okey, baru boleh kemas barang. Langkah yang kelima adalah sign dan simpan. Ini langkah paling kritikal tapi ramai orang malas buat. Yang pertama adalah semakan penyelia yang kita panggil sebagai bos ataupun supervisor. Suruh dia cek kerja kita. Yang seterusnya adalah tanda tangan. Bila bos dah puas hati, suruh dia sign. Kamu juga kena sign. So ini tanda janji yang kerja kita ini dah selesai dengan betul. Yang seterusnya adalah simpan dan rekod. Simpan dalam faiz fizikal dan kalau boleh scan masuk dalam komputer. Kalau office terbakar pun kita masih ada salinan dalam komputer ataupun dalam sistem cloud ataupun email. Cara sedia laporan rasmi. Laporan kamu mestilah cantik dan profesional. Guna template iaitu kita ikut format yang syarikat dah sediakan lah. Yang seterusnya adalah gambar iaitu sebagai bukti evidence. Gambar sangat penting. Orang tak nak baca teks panjang-panjang tapi orang nak tengok gambar sebelum dan selepas. Semak ejaan. Bayangkan kamu tulis nama alat pun salah. Mesti pelanggan rasa kamu ni technician yang tak bertauliah. So, jadi semak ejaan dahulu. So, waktu serah laporan. Peraturan dalam tempoh 48 jam. Laporan ni macam nasi lemak. Kalau biar lama, dia basi. 48 jam kamu kena hantar laporan dalam masa 2 hari iaitu 48 jam lepas kerja kamu siap. Kenapa? Sebab kalau kamu tunggu seminggu, lama lagi kamu akan lupa apa yang kamu dah buat. So, pelanggan pun mungkin dah lupa. So, cara hantar, gunakan email rasmi. Jangan hantar melalui WhatsApp sahaja. Melainkan diarahkan. Sebab email lebih senang dan untuk kita cari semula. Checklist pemasangan. So, ini contoh senarai semak. Itu checklist. Sebelum kamu keluar daripada tapak kerja, tengok senarai ini. Ada tak benda yang tertinggal? Alat okey tak? Check. Nombor siri betul tak? Check. Maksud kita tanda, tick. Kabel kemas tak? Kita tick. Kalau semua dah tick, barulah hati kita senang nak balik rumah. Checklist penyelenggaraan. Sama juga macam servis, ada senarai khas. Yang pertama, kita dah cek karat. Seterusnya dah cuci habuk. Ataupun dah test kelajuan. Senarai ini bantu kamu supaya tak pelupa. Manusia memang mudah lupa, sebab tu kita perlukan senarai. Struktur organisasi sebagai pengenalan. Sekarang kita nak belajar siapa bos-bos kita di tapak kerja. Kita tak kerja seorang-seorang, kita kerja dalam satu kumpulan ataupun organisasi. Peranan geng tapak. Kita kena kenali siapa kawan dan bos. Yang pertama adalah pengurus projek. Dia macam kapten kapal. Dia yang tentukan hala tuju projek. Penyelia ataupun supervisor ni dia yang akan sentiasa perhati kerja kamu semua. So, dia yang akan sign laporan kamu nanti. Seterusnya adalah juruteknik. So, inilah kamu orang kuat yang buat kerja teknikal. Hero di tapak kerja. Yang seterusnya adalah pekerja am. Mereka yang bantu kerja-kerja berat macam angkut barang ataupun gali lubang. So, kita kena bekerjasama dengan semua orang. Okey, selesai sudah topik kita hari ini. So, ingat laporan lengkap adalah satu kerja yang profesional. So, kalau kamu pandai buat laporan, kamu adalah seorang technician yang sangat dicari-cari oleh syarikat besar. So, ada apa-apa nak tanya, jangan malu tanya Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.